Salam. Ya. Assalamualaikum. Belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Amiruddin Afiq bin Muhammad Ali Nafiah, memegang kad matrik A176362 bersama rakan saya Muhammad Alif bin Muhammad Yusof akan membentangkan tentang pelancongan diraja atau lebih dikenali sebagai Royal Tourism. Kami akan membentangkan definisi pelancongan warisan diraja, iaitu dari segi dua sarjana, iaitu sarjana antarabangsa dan sarjana Malaysia. Dari segi sarjana Malaysia, menurut Nuryanti 1996, dalam konteks yang lebih luas, warisan bermaksud sesuatu yang dipindahkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Malah perkataan warisan itu tersendiri turut mengandungi elemen-elemen kebudayaan dan semula jadi. Manakala dari Razak 2006, pelancongan warisan merupakan pelancongan yang melihat segala khazanah warisan yang telah diwarisi daripada generasi terdahulu. Razak 2006 juga berkata, warisan merupakan peninggalan pusaka masa silam yang diamalkan sehingga hari ini. Oleh itu, pelancongan beraja mampu menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara kerana keunikan dan sejarah yang terdapat di sebuah kawasan itu tersebut. Seterusnya. Seterusnya bagi definisi yang dikemukakan oleh sarjana antarabangsa bagi pelancongan warisan diraja. Bagi definisi warisan, ianya telah dikemukakan oleh Tambridge dan Ashworth pada 1996 yang menyatakan bahawa warisan digunakan bagi merujuk kepada objek-objek yang wujud daripada masa silam. Bagi menjelaskan definisi mengenai pelancongan warisan pula, ianya telah diketengahkan oleh Hoffman, Quast dan Silverman pada 2002 yang menyatakan bahawa pelancongan warisan adalah merupakan suatu pengalaman yang diperolehi hasil perjalanan yang dilakukan ke sesuatu destinasi dan melibatkan aktiviti seperti dalam kisah sejarah. Bagi menjelaskan definisi mengenai pelancongan warisan diraja pula, ianya telah diketengahkan oleh Kotler dan Gertner pada 2004 yang menyatakan bahawa pelancongan warisan diraja mempunyai imej yang baik seperti eksklusif, yakni tersendiri, menarik, ringkas serta perlu berdasarkan realiti dan boleh dipercayai. Seterusnya kami beralih kepada ciri-ciri senario pembangunan produk pelancongan warisan diraja. Oleh itu, kami telah memecahkan kepada 3 peringkat, iaitu peringkat Malaysia, ASEAN dan antarabangsa. Bagi peringkat Malaysia dan ASEAN akan diterangkan oleh Amiruddin Afiq dan peringkat antarabangsa akan diterangkan oleh saya sendiri. Dari segi pembangunan produk pelancongan warisan diraja berdasarkan ekonomi di Malaysia, pelancongan merupakan salah satu industri terpenting di dunia yang mampu memacu perkembangan setiap negara daripada aspek fizikal, sosial, budaya, ekonomi, politik dan teknologi. Sektor pelancongan di Malaysia merupakan antara sumber utama perkembangan ekonomi di Malaysia. Penglibatan Malaysia dalam industri pelancongan semakin berkembang kerana pembentukan wilayah koridor ekonomi pada tahun 2007 yang merupakan satu strategi dan pendekatan yang tepat dalam usaha memastikan keseimbangan pembangunan ekonomi di Malaysia agar lebih mantap dalam sektor pelancongan. Sebagai contoh, antara kawasan yang mempunyai tapak warisan bersejarah adalah di Kuala Kangsar, Perak, Kelang, Selangor, Pekan, Pahang. Di Kuala Kangsar terdapat pusat kraftangan yang menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat. Manakala selain itu, selain pusat kraftangan, terdapat juga kawasan seperti muzium, Istana Diraja yang merupakan kawasan tarikan utama pelancong serta menjadi pemangkin peningkatan ekonomi di Malaysia. Dengan melakukan promosi secara besar-besaran ke atas keunikan artefak diraja, ia secara langsung akan menaikkan jumlah pelancong untuk datang ke Malaysia. Seterusnya dari segi politik, ramai pelancong dengan sistem dan institusi beraja yang terdapat di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia
merupakan negara yang masih mengekalkan kedaulatan raja sebagai pemimpin utama negara. Malaysia merupakan negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Malaysia dikuasai oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang dipilih daripada 9 Sultan Negeri Melayu untuk berkhidmat selama 5 tahun sebagai ketua negara. Namun, kuasa eksekutif ditetapkan oleh Kabinet dan dipimpin oleh Perdana Menteri. Poin seterusnya adalah keharmonian sistem politik di Malaysia membuatkan ramai pelancong yakin untuk datang ke Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan melihat kestabilan dan keharmonian sistem politik di Malaysia, iaitu hubungan antara ahli parti politik dengan raja, pelancong lebih yakin dengan kestabilan untuk melancong ke negara Malaysia. Sebagai contoh, pelancong asing gemar untuk mengetahui dan melihat sendiri kawasan pemerintahan raja-raja di Malaysia seperti istana, muzium, makam diraja dan bangunan bersejarah yang masih tinggal. Sebagai contoh juga, di Kota Malawati Selangor, terdapat makam diraja yang menjadi tempat bersemadi raja-raja. Selain itu, terdapat juga Kota Mahadi yang merupakan sebuah kota lama yang terletak di atas bukit Bandar Kelang. Seterusnya dari segi sejarah dan budaya, Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai sejarah dan budaya yang dibawa oleh kaum Cina dan India. Sejarah dan budaya, kepelbagaian sejarah dan budaya Malaysia juga menghalang untuk setiap bangsa menghormati raja-raja Melayu yang terdapat di Malaysia. Selain itu, raja juga amat mementingkan rakyatnya tidak kira bangsa dan agama. Oleh itu, perkara ini telah mendorong kepada kedatangan pelancong asing kerana kestabilan sistem pemerintahan negara di Malaysia. Seterusnya. Berikut merupakan gambar Raja-Raja Melayu, gambar yang utama. Yang kedua adalah Muzium Diraja Kedah. Yang kedua adalah Muzium Diraja Negeri Perak. Yang ketiga adalah Muzium Diraja Istana Lama Seri Melantun. Seterusnya adalah ciri-ciri pembangunan produk pelancongan di ASEAN. Dari segi ekonomi pula, seperti kita tahu, negara ASEAN adalah negara yang terdiri daripada Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Kemboja dan Brunei. Setiap negara mempunyai sistem pemerintahan beraja yang tersendiri yang kekal sehingga hari ini. Walau bagaimanapun, bagi meningkatkan ekonomi di negara tersebut, negara-negara ASEAN yang masih mengekalkan institusi beraja ini sentiasa bijak untuk membesarkan institusi beraja mereka ke peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, kita boleh lihat di Thailand, Raja Thailand mempunyai kuasa penuh terhadap sistem pentadbiran di negaranya, termasuk sistem ekonomi. Dari segi seterusnya dari segi politik, terdapat negara ASEAN yang masih mengekalkan institusi beraja. Sebagai contoh, kita boleh lihat Malaysia, Thailand, Kemboja, Brunei. Institusi beraja di negara seperti Thailand, Malaysia, Brunei dan Kemboja ini juga telah memberi gambaran yang jelas bahawa sistem beraja masih relevan untuk digunakan pakai pada hari ini walaupun kebanyakan negara sudah menggunakan sistem demokrasi. Oleh itu, negara ASEAN yang masih mengekalkan institusi beraja sentiasa menjadi tarikan pelancong asing kerana perbezaan yang terdapat dalam sistem pemerintahan di negara tersebut. Antara kawasan yang menjadi tumpuan pelancong adalah kawasan seperti Istana Raja, Muzium Bersejarah dan Makam Diraja. Sebagai contoh, Istana Nurul Iman. Istana ini merupakan tempat kediaman Sultan Brunei yang merupakan istana terbesar di dunia. Istana ini dibina dalam reka bentuk yang sangat menarik daripada bahan binaan yang mewah. Di bawah, di Malaysia pula terdapat banyak istana di setiap negeri seperti Istana Sultan Selangor, Istana Sultan Johor, Istana Sultan Perak dan banyak lagi. Dari segi sejarah dan budaya di ASEAN, di negara ASEAN mempunyai pelbagai budaya berkaitan jenis
latar belakang sejarah. Setiap negara mempunyai warisan budaya yang tersendiri yang wujud sejak berpuluh tahun dahulu. Budaya dan sejarah di negara Eropah sudah dikenali ramai. Oleh itu, ramai pengkaji sudah melakukan catatan terhadap perkembangan di negara Eropah. Manakala di negara asing pula, ramai pengkaji dan pelancong tidak melakukan catatan terhadap sejarah yang terdapat di negara ASEAN. Oleh itu, situasi ini telah mendorong ramai pelancong pada ketika ini untuk datang ke negara ASEAN untuk melihat sendiri budaya dan artifak sejarah yang masih kekal di Asia Tenggara. Sebagai contoh, di Malaysia, muzium yang mendapatkan barangan peninggalan sejarah menjadi kawasan tumpuan utama kehadiran pelancong. Oleh itu, dengan menaik taraf setiap kemudahan yang terdapat di kawasan tersebut, lebih ramai pelancong untuk datang ke Asia Tenggara. Seterusnya. Tersebut merupakan gambar pusat pemeliharaan Gajah Tai. Gambar kedua merupakan Grand Palace Bangkok. Gambar ketiga ada Bandar Seri Begawan. Okay, seterusnya saya akan sambung daripada pembentangkan daripada Amirul Afiq. Okay, saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri pembangunan produk pelancongan berasaskan warisan diraja di peringkat antarabangsa. Saya pecahkan ciri-ciri tersebut kepada 3 aspek utama iaitu politik, ekonomi dan sosial. Okay, dalam aspek politik, di peringkat antarabangsa kita boleh lihat bagaimana institusi beraja melibatkan diri mereka dalam membangunkan produk pelancongan warisan diraja mereka. Sebagai contoh, di London, upacara diraja dipertontonkan kepada orang awam. Sebagai contoh, upacara perkahwinan antara Putera Harry dan Katie Middleton dan juga upacara menyambut ulang tahun Ratu Elizabeth. Selain itu, institusi beraja di peringkat antarabangsa juga seperti di London telah membenarkan orang ramai mengunjungi binaan milik diraja mereka. Sebagai contoh, di Istana Buckingham London, masyarakat ataupun pengunjung yang hadir ke istana tersebut boleh melihat sendiri galeri Queen, kereta kuda diraja, taman-taman diraja dan muzium-muzium yang terdapat di istana tersebut. Okey, seterusnya kita beralih kepada aspek ekonomi, iaitu kita boleh lihat bagaimana institusi beraja di peringkat antarabangsa menyumbang kepada pendapatan negara mereka. Sebagai contoh, keluarga diraja British telah menghasilkan di antara $500 juta hingga $767 juta setiap tahun. Hal ini sekaligus ianya telah membantu pengusaha-pengusaha yang berkait rapat dengan produk pelancongan warisan diraja di peringkat antarabangsa seperti pengusaha-pengusaha restoran dan hotel meningkatkan pendapatan mereka. Seterusnya kita balik kepada aspek sosial. Kita boleh lihat bagaimana wujudnya masyarakat yang obses di peringkat antarabangsa terhadap institusi beraja di sana. Kita boleh lihat masyarakat obses ini bukan sahaja dah hadir daripada sesebuah negara yang mempunyai institusi beraja, kerana ianya turut dapat dilihat daripada masyarakat luar. Sebagai contoh, kita boleh lihat bagaimana upacara perkahwinan antara Putera Harry dan Katie Middleton dilangsungkan. Berlaku pertambahan sebanyak 600,000 orang hadir ke Kota London untuk menyaksikan upacara tersebut, iaitu 60% adalah daripada United Kingdom sendiri dan 40% adalah daripada luar. Okey, seterusnya kita boleh lihat bagaimana pihak media dan bidang massa berperanan dalam membangunkan produk pelancongan warisan di peringkat antarabangsa. Okey, kita boleh lihat bagaimana pihak media sanggup berbelanja besar hanya untuk membuat liputan di sesebuah upacara yang dilangsungkan oleh diraja. Sebagai contoh, terdapat pihak media daripada London yang sanggup berbelanja sebanyak $1 bilion hanya untuk membuat liputan semasa upacara perkahwinan antara Putera Harry dan Katie Middleton. Okey, seterusnya dengan wujudnya bidang massa seperti internet, ianya telah membolehkan masyarakat dunia mengakses serta membuat survey terhadap lokasi-lokasi pelancongan warisan diraja yang menarik untuk
dikunjungi. Selain itu, mereka juga berpeluang untuk membuat tempahan melalui media masa ini. Sebagai contoh, wujudnya platform seperti Visit Britain dan Travelzoo. Seterusnya, wujud juga lokasi diraja yang boleh dikunjungi. Sebagai contoh, Istana Buckingham London dan Istana Versailles, France. Istana Buckingham London, masyarakat ataupun pengunjung yang umum ataupun pengunjung yang berkunjung ke istana tersebut boleh melihat sendiri galeri Queen, kereta kuda diraja, taman-taman diraja dan juga muzium-muzium yang terdapat di istana tersebut. Manakala antara perkara yang menarik yang boleh dilihat di Istana Versailles France pula adalah terdapat sebuah bilik di Istana Versailles ini yang menempatkan sebanyak 357 cermin yang memantulkan saduran emas dan chandelier kristal. Di Istana Versailles France ini juga mempunyai halaman taman yang sangat unik dan indah dan boleh dilihat oleh pengunjung yang mengunjungi Istana Versailles France ini. Okay, ini adalah gambar Istana Versailles France yang saya katakan tadi. Ini pula adalah Istana Buckingham London. Gambar di atas pula adalah situasi semasa upacara perkahwinan antara Putera Harry dan Katie Middleton dilangsungkan. Dan gambar di atas di sebelah kanan pula adalah gambar di mana situasi upacara sambutan hari jadi bagi Queen Elizabeth dilangsungkan. Okey, seterusnya kita beralih kepada prestasi senario produk pembangunan pelancongan warisan diraja. Okey, kami pecahkan juga kepada 3 peringkat iaitu Malaysia, ASEAN dan antarabangsa. Bagi prestasi di peringkat Malaysia dan ASEAN, ianya akan diterangkan oleh saya sendiri dan bagi peringkat antarabangsa akan diterangkan oleh Amiruddin Afiq. Okey, bagi prestasi pembangunan produk pelancongan warisan diraja di Malaysia, ianya dilihat masih baru dikembangkan dengan meluas. Oleh itu, terdapat pelbagai langkah yang telah diambil oleh sesetengah pihak untuk memajukan ataupun meningkatkan prestasi pelancongan produk warisan diraja di Malaysia. Sebagai contoh, Sultan Ibrahim ataupun Sultan Johor telah mengisytiharkan Bandar Muar di Johor sebagai bandar diraja pada 5 Februari 2012. Namun usaha-usaha ini sudah pasti menghadapi pelbagai cabaran untuk meningkatkan prestasi produk pelancongan warisan diraja di Malaysia. Antara cabarannya adalah Malaysia itu sendiri mempunyai banyak jenis produk pelancongan yang lain lebih dikenali di mata dunia. Sebagai contoh, pelancongan berasaskan kepada pulau, kepada pantai dan pelancongan berasaskan kepada makanan yang telah dikenali di mata dunia tentang Malaysia. Seterusnya, cabaran juga dihadapi apabila produk pelancongan warisan diraja ini belum diketengahkan dengan meluas. Hal ini berlaku disebabkan kurangnya promosi terhadap muzium-muzium ataupun taman-taman yang menempatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan diraja yang boleh dikunjungi oleh pelancong sama ada pelancong daripada dalam negara dan luar negara. Oleh itu, pengkaji telah mengemukakan cadangan untuk meningkatkan prestasi pelancongan warisan diraja di Malaysia dengan cara membagaikan program atau aktiviti yang berkonsepkan diraja. Sebagai contoh, pihak-pihak berwajib boleh bertindak untuk membina muzium ataupun taman-taman diraja yang di negeri-negeri yang masih belum mempunyai muzium ataupun taman-taman diraja tersebut. Pengkaji juga berpendapat bahawa Malaysia sangat berpotensi untuk menjadi salah sebuah negara yang mengemukakan produk pelancongan warisan diraja yang baik kerana hampir di setiap negeri di Malaysia mempunyai institusi beraja. Okey, seterusnya kita beralih kepada prestasi produk pelancongan warisan diraja di peringkat ASEAN. Kita boleh lihat bahawa di peringkat ASEAN ianya mempunyai prestasi yang baik kerana hampir di setiap negara ASEAN pernah ataupun masih mengekalkan sistem pemerintahan beraja. Antara negara yang masih mengekalkan
sistem pemerintahan beraja terdapat 4, iaitu Malaysia, Thailand, Brunei dan juga Kemboja. Bagi negara-negara yang tidak mengekalkan sistem pemerintahan beraja seperti Vietnam dan Indonesia, mereka juga bertindak masih mengekalkan artifak-artifak lama ataupun seni bina diraja mereka yang lama untuk dipertontonkan kepada pelancong, dan hal ini sekaligus telah mendorong kedatangan pelancong ke negara-negara ASEAN ini. Antara aspek yang boleh dilihat yang berkaitan dengan produk pelancongan warisan diraja di peringkat ASEAN adalah seperti seni bina, sejarah kewujudan suatu lokasi dan sebagainya. Sebagai contoh saya boleh bagi adalah di negara Thailand, bagaimana kita lihat sebuah haiwan diraja yang menjadi kebanggaan rakyat Thailand, iaitu gajah putih, menjadi salah satu dari tarikan pengunjung-pengunjung Eropah hadir ke Thailand. Okey, seterusnya terdapat juga lokasi warisan sejarah diraja di ASEAN yang telah diwartakan sebagai tapak warisan dunia. Sebagai contoh, kita boleh lihat bandar diraja Luang Prabang di Laos telah diwartakan sebagai tapak warisan dunia oleh pihak UNESCO. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Amiruddin Hafiz. Ya, seterusnya dari segi prestasi antarabangsa, dari segi prestasi pembangunan senario pelancongan warisan diraja di peringkat antarabangsa, sektor pelancongan di peringkat antarabangsa merupakan salah satu faktor utama sebuah negara dalam memperkembangkan ekonominya. Hal ini kerana setiap negara sentiasa mempromosikan sektor pelancongan mereka ke peringkat antarabangsa bagi menarik kehadiran pelancong asing, terutamanya di negara Eropah. Selain pelancongan berdasarkan alam semula jadi, Eropah juga amat dikenali dengan pelancongan dari segi raja. Banyak negara-negara di sekitar Eropah yang dihiasi dengan kepelbagaian sejarah berkaitan keluarga diraja. Ini kerana pada suatu ketika dahulu, Eropah merupakan satu kawasan yang mempunyai banyak variasi pemerintahan yang dipimpin oleh raja. Sejarah di Eropah sememangnya dikenali di seluruh dunia dan mampu menarik pelancong dari serata dunia untuk datang ke Eropah. Pembangunan pelancongan di Eropah sentiasa berada di tahap yang baik kerana hampir setiap tahun mereka menerima kemasukan pelancong yang ramai. Antara negara yang masih mempunyai institusi beraja adalah di United Kingdom, New Zealand, Sweden, Denmark, Belanda, Sepanyol dan banyak lagi. Industri pelancongan Eropah berasaskan pelancongan diraja sentiasa berkembang pesat kerana banyak kawasan bersejarah yang masih kekal sehingga hari ini. Sebagai contoh, Istana Buckingham di London merupakan tempat tarikan utama pelancong yang datang ke United Kingdom. Ramai pelancong yang datang ke United Kingdom akan singgah ke Istana Buckingham atau di kawasan sekelilingnya untuk bergambar atau melihat sendiri istana tersebut. Hal ini membuktikan bahawa institusi beraja merupakan antara salah satu faktor penting dalam menarik kehadiran pelancong asing. Dengan kehadiran pelancong yang ramai, sektor ekonomi di sesebuah negara Eropah akan turut sama meningkat naik. Prestasi pembangunan produk pelancongan di Eropah akan sentiasa meningkat kerana faktor sejarah yang terdapat di negara mereka. Oleh itu, setiap negara Eropah perlulah sentiasa bijak memelihara dan menaik taraf bangunan bersejarah seperti Istana Raja bagi menambah keunikan yang terdapat di sebuah kawasan. Selain itu, kehadiran pelancong di Eropah juga didorong oleh faktor kestabilan hubungan raja dengan para pemimpin. Hal ini kerana ramai pelancong asing berasa selamat dan yakin untuk datang ke negara Eropah untuk bercuti dan melancong. Oleh itu, jelaslah bahawa prestasi antara di Eropah berada dalam kebaik dan meningkat naik kerana faktor-faktor ekonomi, politik dan sebagainya. Okey, sekian daripada saya. Seterusnya, tersebut merupakan bukti perbincangan antara saya dan rakan saya iaitu Alif. Okay, berikut merupakan gambar. Okey, sekian, terima kasih.